Okey Tuan CEO Mailun, okey Yes, saya ada soalan kat sini. Kad kredit yang tak pernah guna ni dikira sebagai komitmen? Okey, soalan yang baik. Adakah anda yang mempunyai kad kredit yang tidak digunakan akan dikira sebagai komitmen? Dan jawapannya tidak. Selagi anda tidak menggunakan kad kredit itu, anda tidak dikira komitmen. Ianya tidak dikira sebagai komitmen. Dan harus diingat, jumlah komitmen atas kad kredit itu hanyalah 5% daripada penggunaan kad kredit itu. Sebagai contoh, sekiranya anda ada kad kredit dengan limit RM10,000, anda dah guna sehingga ke RM10,000, komitmen anda dikira ke atas kad kredit itu hanyalah RM500 saja, ataupun 5% daripada jumlah penggunaan kad kredit yang telah anda gunakan. Berbalik kepada soalan tadi, adakah kad kredit yang tidak digunakan akan dikira sebagai komitmen? Jawapannya tidak. Tetapi sekiranya ianya digunakan, ianya hanya mengambil kira 5% daripada jumlah penggunaan anda sebagai komitmen anda. Okey, Adi, jelas? Jelas. Okey, baik, terima kasih. Okey, sebab itulah anda perlu dapatkan laporan My Pocket anda, kerana di dalam laporan My Pocket anda akan mengetahui anggaran kebolehdanaan anda untuk membeli rumah, kereta, dana pribadi dan dana perniagaan. Laporan My Pocket juga akan memberi anda laporan pelapor kredit dan info-info berkaitan dengan senarai hitam anda, dan kami juga akan memberi anda konsultasi hanya RM50 saja. Dapatkan laporan My Pocket anda. Laporan My Pocket, di sinilah solusi kewangan anda.